Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Aku baru je bangun daripada tidur. Sekarang dah pukul 10 lebih and aku nak pergi mandi. So, jom mandi. So, kita makan dulu and then aku bersiap nak pergi tengok movie. Remember, okay. So aku dah sampai kat Mesa. Kat Mesa ni tak ada apa sangat. Dia tak macam IOI. Tapi kat sini boleh lah untuk tengok movie pun. Dia kira okey sebab daripada tempat aku nak pergi sini dekat kan. So macam tu lah. Tapi nampak kosong sebab tak meriah pun kat sini. Sebab dia betul pencil sikit. Biasalah tempat ni. So right now aku nak pergi dekat JJJ. Kalau korang tahu jalan-jalan Jepun. Kat situ ada banyak barang benda. Kita nak pergi sekarang. Jom. Lari. So kat sini ada banyak baju. Korang boleh check. Tapi aku nak tanya dulu, boleh rakam tak ni? Ada akak tadi dia kata boleh untuk rakam. Dia macam bedak lari tak dibayar kan. So boleh je. So sekarang kita nak pusing-pusing jap. Nak cuci-cuci mata. Sebab bukan nak beli sekarang, aku nak beli lepas tengok movie sekejap lagi. Alright, ni tempat kita nak tengok movie lah. Kita naik sekejap lah. First aku tak pernah belah. Tadi aku tanya lah kak tu, kak macam mana nak print tiket kak? Oh, dia kata macam ni, pergi kat kios, lepas tu just print the tiket dekat kamera yang ada sedia tu. Aku buat lah. Lepas sekali aku kata, oh damn, bapak canggih siap. Hari tu aku pergi tengok movie dengan member aku tak macam tu tau. Just kena manual lah sikit. Lepas tu baru boleh print. Ini just scan je kau boleh dapat dah tu. Gila siap. Dia macam, oh damn, aku tak tahu nak cakap apa tu. So sekarang aku dah ada tiket, dah ada 2. So aku just sekarang ni nak jumpa member aku. Tapi member aku tak chat aku lagi. Dia tetap bagi tahu lagi dia dekat mana. Tapi aku cakap dia jumpa kat Family Mart lah. Okay. Dia tak nampak aku tu. So ni Alip, member aku. What's up? Kau tak perasan aku ke tadi? Tak nampak. Apa? Aku kat tepi tadi je. Mana? Aku dekat belakang ni. Aku tengok kau lalu situ. So tunggu member kita yang dekat apa tu? Tandas. Dia kata nak kencing jap. Lepas tu aku buat macam kenapa kau ni jarang sangat apa tu? WhatsApp aku. Dia just kau mesti jenis apa tu jawab dalam otak Aku macam gila siap kau. Perasaan kau tu? Pasal aku kasih dah tak satu. Dia nampak orang. So, macam mana tengok movie tadi? Ya, best lah. Boleh lah, best Macam aku lah kalau fight macam aku. Dia sebab member yang belanja, biasalah. Betul free. Kan. So, kita sekarang nak shopping kat mana ni? Oh tu, JJJ. Member minat JJJ So masa menuju ke 456, aku just balik pukul 5 je lagi lah. So ditemani oleh Alif. Hai. Aku dah settle dengan member aku. Member aku pun dah caw. Sekarang ni aku nak tunggu ayah aku untuk balik lah. So kita borak dekat rumah Let's go. So untuk cerita tadi, bapak best gila tu. Sumpah aku kata best gila. Tapi dia punya hero-hero orang tu like macam, oh my god, tergugat iman. Apa benda shit. Gurau. So aku just nak end aku punya vlog. Kau jangan macam-macam Kau senyum-senyum tu apa? Aku tumbukkan. Okay, so apa pendapat korang? Korang boleh komen dekat dalam video ni. Komen je lah apa yang korang nak. Nak kecam ke? Nak cakap benda yang positif ke? Lantak korang lah. Kau buat je. Janji aku nak korang subscribe and like.
Itu je daripada aku. Aku nak daripada korang. So, itu saja daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.